Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Berkata Syekh Muhammad Ali Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Dan tiada dikehendaki dengan makrifah, dengan makrifatillah itu mengetahui akan kunhu zatnya, kerana tiada dapat seorang daripada makhluk mengetahui akan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat ia juga. Kalau itu kita ni satu kewajipan bagi kita. Maknanya kewajipan ni kalau kita tak buat, kalau kita tak reti, tak pandai, bukan kadar dosa tak. Jadi amalan lain kita tak terima. Apa? Ma'rifatullah. Kenal Allah. Satu kewajipan tu. Dah. Jadi kita yang ingin buat mudah-mudah, itu dah. Di situ dah dah. Dia tak temeh. Dan tiada situ dah dah. Jadi satu kewajipan tu bagi kita tu. Kalau kita buat mudah-mudah, kita katanya buat halal bala tak apa. Dah. Jadi hakikat kena Tuhan tu kita tak tahu lagu mana cara. Ataupun rupa kena Tuhan tu lagu mana rupa. Dah. Duk kita duduk begitu kita katanya. Nyanyo bime-bimenya kita takut amalan yang kita buat banyak-banyak tu. Kita habis masa, habis belanja kita katanya dengan kita buat amalan tu. Takut Tuhan tak terima. Maka wajib bagi kita kena kenal. Tapi itu awwaluddin ma'rifatullah, kata Sayyidina Ali. Awal agama kenal Tuhan. Kalau kenal ke mana? Habis tu Musannif kita katanya, dan tiada dikehendaki dengan ma'rifatillah. Mana bukan kehendaki, bukan nak. Dengan kata ma'rifatillah itu bukan apa? Mengetahui akan kunhu. Bahasa Arab, bahasa Melayu kita zatnya, bukan dengan makna kita kenal diri Tuhan tu. Zat ni makna diri. Zat tu makna diri. Bukan makna kata kenal Tuhan. Baik no. Kenal diri Tuhan bukan. Bukan lagu tu. Dah. Pas nak kenal lagu mana? Dah. Bukan makna kata kita nak kenal Tuhan, kenal diri Tuhan bukan. Dia tak supaya kita kenal makhluk. Kenal lembu kenal aku mana? Kita tengok diri lembu tu. Diri binatang tu kita kata. Diri kucing, diri arnab. Dia mata buah titik lah. Diri buah titik tengok. Oh, lah tu rupa. Mumbuk jamu lagu mana? Tengok rupa diri dia. Diri apa? Diri burung tu. Tengok oh laning. Makna lain kali kalau kita temu di mana sebut no. Ning mumbuk jamu. Belakang cerik. Lah rupa tengok oh laning. Makna kata kita temu mana? Ni belakang cerik ni. Jadi kita kenal diri tu. Itu kita kenal diri sama-sama makhluk. Tuhan tak boleh bukan makna kenal Tuhan kenal diri lagu tu. Tak boleh kita nak kenal diri Tuhan lagu tu. Zat ni mana diri Tuhan. Tak boleh. Bukan makna kenal lagu tu. Apa bukan makna kenal lagu tu? Kerana tiada dapat seorang daripada makhluk, tak ada piur pun, mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala. Tak ada piur tahu. Di Tuhan tak ada piur tahu. Tak ada malaikat lagi pun. Duk tengok wahyu. Hatta kedua malaikat tak tahu. Di Tuhan lagu mana? Pas kita nak kenal Tuhan dengan kenal diri Tuhan, itu bukan cara. Bahkan Nabi pun lagi. Nabi sabda kata, Nabi SAW sabda, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Mu fikirlah makhluk, fikir kejadian Tuhan ni, kita nak tengok kini kalau kita. Jangan duk fikir diri Tuhan. Makna kita nak kenal Tuhan dengan melalui dengan apa? Kita geti hal makhluk. Kita mikir hal makhluk ni.
membawa kepada kenal Tuhan. Bukan makna kata kenal Tuhan dengan diri Tuhan. Sebab Nabi lari takwil fikir diri Tuhan. Maka ulama wa ilah, wa apa boleh Nabi lari? Hikmah ikut mana? Ulama kata fa innahu la tuhitu bil fikrah. Kerana tidak meliputi akal. Nak mikir tak boleh. Akal kita tak meliputi akan fikir. Maknanya nak mikir tak boleh. Fikir tak siapa, fikir tak nampak. Kacau fikir pun nampak makhluk. Sebab itu sebab ataupun hikmat boleh Nabi lari tak fikir zat Tuhan. Pas nak kenal juga. Sebab itulah ulama buat iaitu kita kenal Tuhan ni melalui kenal sifat dia. Apabila kenal sifat dia, iaitu kenal Tuhan. Pas nak kenal sifat melalui apa? Melalui makhluk. Jadi kita nak tahu kata Tuhan tu ada, Tuhan tu kuasa. Mana? Makhluk. Kita tengok ni makhluk, kiri kalau dia duduk gelap, cerah, sejuk, panas. Oh, tu dah kata Tuhan kuasa. Kenal dah. Jadi nak kenal Tuhan melalui sifat. Nak kenal sifat melalui makhluk. Jadi makna tu itu hikmat Tuhan itu Nabi suruh fikir makhluk tu. Tafakkaru fil khalqi. Fikirlah makhluk. Wala tafakkaru fillah. Jangan duk fikir diri Tuhan. Jadi makna kata kita fikir makhluk ni membawa kepada ada sifat kesempurnaan bagi Allah. Lagu tu. Habis tu kita ngaji ilmu tauhid kita lagu tu kita ngaji. Jadi kita fikir makhluk dan nak membawa, nak menyabit kata Tuhan ada sifat kamalah, sifat kuasa, sifat kehendak, sifat ilmu. Kita heret lagi. Jadi kena heret di makhluk. Sampai banyak ayat Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak ayat Quran. Tuhan suruh mikir. Dan pada diri kamu itu apa mu tak mikir. Jadi makna kata kita fikirlah kita ni membawa kepada Tuhan ni ada sifat kamalah. Maka fikir lagu ni yang panggil fikir lebih daripada semaya sunat, semaya malam. Kita nak mikir makhluk ni membawa kepada menyabit atau menyabitkan sifat kamalah bagi Allah. Maka kita tambah yakin, oh Tuhan kuasa sungguh. Tuhan kuasa sungguh. Yang lain pada Allah Ta'ala tak kuasa. Kita fikir lagi. Sampai tu semua makhluk ni kalau orang fikir tu semua dia pergi gapak cak, gapak rapuk, gapak sabit kebesaran Allah. Jadi kita ada kalau dia fikir kita ni ada tiga. Itu saya kata dia fikir manusia ada tiga. Yang pertama dia panggil fikrus sathi, fikir biasa, fikir toho. Kita tengok pariye. Pariye daun yang lagu tu, batai lagu tu, sudah. Fikir lagu tu, tilik lagu tu dipanggil tilik toho. Satu lagi dia panggil fikrul ilmi, fikir cengwit biasa. Tengok pokok dia ni ada klorofil. Adalah kelima kata pelak-pelak tu. Mana orang awal dia tak apa tu. Mana tu orang sains. Tengok air, kapal air ni kita tak air. Kita tengok, kita orang biasa tengok benda cair dah. Satu benda yang cair. Tak kata ya. Dia panggil ni kita mikir biasa. Bila mikir lagu ni semua manusia boleh berlaku. Gi pula tahap yang kedua, dia panggil fikir ilmi, cermat cakap. Fikir lagu tu dia bukan semua orang boleh. Sebab air ni apa? H2O. Nama pula H2O. Dia kata H2O. Nama H2O. Nama dia lagu tu. Hidrogen dua dia, oksigen satu dia. Nama pula hidrogen. Baik tu kata, fikir yang kedua ni bukan semua orang boleh. Lepas tu fikir soal lagi ni panggil fikir makrifi. Fikir sampai tahap membawa kepada ni kita yakin kata Tuhan kuasa. Hak ni ayat. Hak ni orang beriman. Orang tak beriman tak ni? Tak ada. Orang ahli sains, ahli siasat, dia fikir situ ya, situ ya. Berarti dia tengok benda, sebab air tengok pak H2O sudah. Dia buat kaji. Tak kata lah. Dia tak pergi pula setengah lagi. Kata ni, dalil kata Tuhan kuasa.
Ya tak kisah tu. Ya kita tak say tu, kita nak kisah lagi tu. Kita nak kisah tahap lagi. Nak menyabit kata Tuhan ni kuasa. Yang lain pada Allah tak boleh buat lagu ni. Dia tak boleh buat lagu ni. Tak ada. Tuhan jua yang boleh buat. Tu baru nampak. Kebesar, kehebatan Allah Ta'ala. Jadi kita main rasa takut. Sebab itulah kalau kita perhati ayat, saya tak ingat dah. Ayat apa? Yarfa'il apa? Innama yakhshallaha min ibadihim ulama. Ayat tu lah. Belum ayat tu Tuhan dia cerita tentang kejadian makhluk. Tuhan di langit, Tuhan di bumi, Tuhan di makhluk-makhluk. Jadi makna kata, lepas tu bawah hujung ayat tu, akhir ayat tu kata innama yakhshallaha min ibadihim ulama. Sesungguhnya hak takut Tuhan tu di kalangan ulama. Kalau itu ulama di situ tu, ulama tafsir, bukan ulama fiqh, bukan ulama tafsir, bukan ulama hadis. Iaitulah ulama hok dok mikir hal tak ni. Ha sebelum pada Tuhan jadi tu. Tuhan sebut apa? Sebelum pada Tuhan sebut ayat tak ni. Tuhan ayat Tuhan jadi langit. Oh ya hal langit, duk fikir hal langit. Tuhan jadi bumi, fikir hal bumi. Tuhan jadi binatang, tak hukum bagai-bagai. Tuhan jadi pokok kayu pula. Hanya fikir. Boleh fikir benda tu. Oh, nampak. Mari masa takut. Habis Tuhan kata, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Tak. Mana Tuhan kata ayat tu dengan menyambut kebesaran Allah. Lepas tu masa takut. Kalau gitu, jadi ulama. Hak duk fikir tu, ulama fikir hal makhluk. Fikir hak kejadian Tuhan. Hal langit. Hal bukit. Hal boleh bitai. Dia katanya. Habnat hapokok kai tumbuh hai tam ko bumi di situ. Tu dalil. Jadi gitu. Jadi ayat dan ulama bukan dituju kepada ahli tafsir hadis dah. Yang ini dituju kepada ahli hodok fikir kaji benda-benda makhluk tam ko bumi ni. Makna kata nak biasa lah kita tak. Nak biasa Islam. Kita ahli sains hak Islam seperti kita katanya Ibn Ghazali mereka ni Imam Sanusi, Imam Razi, mereka ni ulama ni bukan hanya ada ilmu agama je, bukan mereka ni geti biasa. Bukan ada kareng tulis berkaitan dengan hal makhluk. Ilmu falak darasat ada. Ni ya ilmu ni maka orang fikir lagu ni mari masuk guru. Jadi kita dengan ngaji tauhid ni kita nak fikir situ, fikir makhluk. Lepas tu kita tumbuh, kita kata taluk, kita kata siapa tak kata oh Tuhan kuasa tak ada. Besar. Tapi tu tadi buat remeh-remeh kita tengok tu pun tengok. Kalau fikir Tuhan biasa tu semua orang semua manusia ketilaka. Oh ni pohon kelapa, lau ya lagu ni, batai lagu ni, wah ya lagu ni sudah. Ning wah teh, wah bulu. Wah dia ni wah duri. Gitu lah. Itu hak dia panggil fikir biasa, tengok biasa. Orang kata tengok dengan cara tahu semua manusia ngerti belaka. Tak kira agama apa tahu belaka. Bagi tahu Islam kena tanya lagi untuk menyampaikan kebesaran Allah. Apa boleh kata Tuhan tu kita nak kenal tak nak tahu tak boleh diri Tuhan. Kerana tak ada pihak boleh. Tahu hakikat Tuhan, malaikat ia jua yang mengetahui. Tuhan saja yang tahu zat dia lah tuan. Akan kunhu zat dirinya. Tuhan saja tahu. Yang lain daripada Allah tak ada yang tahu hakikat. Malaikat ahli syurga sikit tu. Ahli syurga sikit. Bahkan ulama kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dia boleh tahu. Dia seorang Dia seorang boleh tahu. Boleh tahu diri Tuhan tak ada arak, tak ada jiring. Habis tu Nabi kita apabila turun tu nak takbir tak boleh. Ia nak royak kebesaran Allah Ta'ala masa ia jalan Mi'raj tu lebih lagi. Ia pisah dengan Jibril, dengan Mikail tu. Ketika ia naik pada kepada arah tu. Sampai situ temu tahap putus situ. Ia sore dia. Malaikat Jibril tunggu bawah ni. Sore dia tu macam-macam Tuhan buka hijab. Tengok benda pelak-pelak. Nak royak dengan kelimah tak boleh. Nak royak ni. Ya ada kau itu ada dah. Gapo angin awal. Apa kita pergi bukit di mana? Gapo dah.
Nak bagi gapo? Terima tegak pun. Supaya nate, hang nak tak boleh nate po. Kadang-kadang kita pokok tumbuh aku tak faham gapo. Ya dah kok itu ada dah. Tu biasa ya tu. Dah nak katanya ada juga benda hak kita tak pernah tengok ini nak oyak dengan lafaz tak boleh. Kadang-kadang kita nak oyak tak boleh, orang lain oyak boleh. Kadang kita baru tengok nak oyak tak kenal. Orang lain tengok lama dah, kenal dah. Tak apalah kita kata tu makhluk, mana tu kejadian tahu apa biarlah betul. Tapi hak Nabi naik Mi'raj tu luar biasa. Tak ada makhluk lain tu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang. Dah boleh tengok benda ajaib, benda pelik-pelik. Jadi Nabi kita tengok pak selalu dah siapa, kau tamu yakin. Sabit tu Nabi kita kelik tu dakwah tak hirapia tu, yakin sungguh. Yakin 100%. Belok agama bawa agama pak dia nampak tu heavy, dia nampak. Dah. Firman Allah Ta'ala, apa boleh kita nak kenal Tuhan, kita tak boleh nak kenal diri dia. Sebab Tuhan ni laisa kamislihi syai'. Wa huwas samiul basir. Tiada seumpama suatu. Mana Tuhan ni tak nak balik, tak boleh dengan apa saja. Pas kita tanya, Tuhan tak suka makhluk gila? Kau Tuhan jadi makhluk ke kau mana? Kita nak kata Tuhan tak suka makhluk lah. Tuhan tak suka makhluk ni sedia kala dah. Bukan kata Tuhan tak suka makhluk ni kau Tuhan jadi makhluk mula-mula. Baru timbul Tuhan tak suka makhluk, okey? Tuhan tak suka makhluk sedia kala dah. Walaupun kita katanya Tuhan di makhluk belakang ni pun, makna sedia kala dah Tuhan tak suka makhluk. Dengan mana ni? Zat Tuhan tak ada berjiring, tak ada berjising, sedia kala dah. Dan juga makhluk yang terjadi ni benda peseng jiring jising. Benda peseng nak ambil tepat kau dah telur diri. Aku tu berlaku. Tuhan zat dia bukan peseng ambil tepat kau dah telur diri. Bila sedia kala dah. Bukan baru. Ya tu pun kita makhluk. Kita makhluk ni kita kata seorang. Duk seorang. Ia nak kata kok tu ni tak leh. Mari bak dua orang. Oh, ya ning tak supa ya ning. Dia baru timbul tak supa. Bila tak timbul tak supa baru ni hok ni mari. Muhammad duk sore ya tak tahu nak kata kok tu tak leh kita kata lagi. Bo ummah mari. Muhammad tak supa ummah. Bila tak supa tu? Kok ummah baru mari. Jadi Muhammad tak supa kok ummah mari. Yang barulah sifat tu tak supa tu. Jadi kau umat tak mari tu kita nak ukur tak boleh supa ke tak supa duk itu. Bawa umat ni Muhammad ni tak supa umat, tak supa kau ana. Muhammad rendah sikit, umat tinggi sikit. Muhammad ni gemuk sikit, umat kurus sikit. Muhammad ni putih sikit, umat ni hitam sikit. Tak upalah. Kau duk sore dia tu tak hari ni. Tu makhluk. Tuhan bukan lagu tu. Kita nak kata Tuhan tak supa makhluk. Bila kita kata kau makhluk ada tu tak supa, tak boleh kecek. Bukanlah itu. Tuhan tak supa makhluk sedia kala dah. Kau Tuhan tak ada makhluk lagi pun lagu tu dah. Zat Tuhan tak ada jiring, tak ada jising. Boy di makhluk jiring jising. Dah. Jadi makhluk Tuhan ada ni mana tak bukanlah peseng mana bukan nak kata supa dengan Tuhan tak boleh. Lek belah makhluk ni. Lek Tuhan tu sedia kala dah zat dia lagu tu. Habis kata tiada seumpama suatu mana tak supa langsung nak ukur tak boleh langsung. Dan iaitu Tuhan tu yang mendengar dan yang melihat. Ini apa ni? Ayat ni sebenar. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah nak menyabitkan Tuhan tak supa makhluk dalam masa yang sama. Ia menyabit juga sifat kamalat Allah Ta'ala. Tuhan tak supa makhluk. Lepas tu di Tuhan tu ada sifat kesempurnaan. Ini dalam masa sana lebih dua. Dan ayat ni juga Jahmiyah tadi nampak Jahmiyah. Jahmiyah yang kata Tuhan tak supa makhluk. Apabila Tuhan tak supa makhluk, dalam masa yang sama Tuhan tak ada segala sifat.
Sifat mendengar tak ada, basar tak ada lakon. Sebab apa? Dia ada yang supaya makhluk. Tu kita ni ada melihat, Tuhan tak boleh melihat. Kita boleh mendengar, Tuhan tak boleh mendengar. Fak tu yang fak mu'attilah, fak mengkosongkan sifat Allah Taala, fak tak ada menyabit sifat Allah Taala. Sesat lah tu. Fak Jahmiyah. Lepas tu hak peliknya orang duk mengajar ni make fak kita Asy'ariyah hidup sekali dengan Jahmiyah. Mau bahasa fak Jahmiyah weh, dia tahu Jahmiyah. Ada dia mengajar ni pun kita Jahmiyah. Jahmiyah ni hancur lama dah. Alih dia pemikir ni tak ada dia wak ni. Nah, mati Jahm Ibn Safwan tahun 108. Masa tu Imam Syafi'i tak beranak lagi. Lepas tu tak ada dah. Habis cerita kat tu. Tak laku lagi. Sebab apa? Dah nafi sifat Tuhan. Jadi Tuhan tak ada sifat. Ia telajak melampaui. Dia kata Tuhan tak serupa dengan Tuhan ni tak serupa dengan makhluk. Sampai sifat Tuhan tak ada. Ia telajak sebelah lek tolak. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tak serupa apa? Makhluk ada mendengar, Tuhan tak ada mendengar. Makhluk boleh melihat, Tuhan tak boleh melihat. Tak sesat pula situ. Sebab itu ayat ni tengok yang bagi lelaki kan, wa huwas samiul basir. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Tu dalil kata Tuhan ada sifat mendengar dan melihat. Kita ahli sunnah dah. Kita ahli sunnah Tuhan tak serupa makhluk. Dalam masa yang sama sifat Tuhan ada. Sifat kamalat bagi Allah Ta'ala tu ada, tidak terhingga. Wajib kita tahu jalan tafsir 20. Lah kata. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Betul. Mari mujassimah musyabbihah telajak pula. Nah, gitu lebih buat Tuhan wi serupa dengan makhluk pula ada. Ayat ni seolah kata tak belakang dulu. Jadi utamakan hak Tuhan serupa makhluk. Soalan kata Yogi kata Ar-Rahmanu ala sistawa. Di sini dia ayat tu Tuhan bertempat. Bertempat lagu mana? Yomi ayat ni tak belakang. Laisa kamisli syai'. Ya boleh. Kita ayat ni tak dulu. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kalau ayat tu mari lagu mana? Nah. Bukan serupa kita. Lagu mana? Wallahu a'lam. Surah makna Tuhan. Iaitu dia silap cara letak. Kita ahli sunnah mai ayat laisa kamislihi tak buat slogan. Tak lepas tu. Tuhan tak serupa makhluk. Mari ayat, mari hadis. Nampak nak meh-meh serupa makhluk, nampak nak serupa-serupa. Maka makna hak telitah di kepala otak kita tu bukan. Dia panggil makna zahir. Lagu mana makna? Wallahu a'lam. Tu panggil serah makna kepada Tuhan. Hak tu jalan ni apa? Jalan ni kebanyakan ulama salaf. Mari ulama kita learning, ulama belakang ni, kita panggil khalaf. Dia pakai makna so lagi. Makna hak telitah daripada otak kepala tu pakai makna so lagi. Supaya kita kata yadullah. Makna telitah daripada otak kepala makna tangan. Mana anggota. Tak boleh pakai sebab mustahil Tuhan ada anggota. Pas nak pakai makna apa? Makna kuasa. Yat makna kuasa. Yat makna apa? Nikmat. Pakai makna tu. Bawa kita pakai makna tu panggil apa? Takwil. Takwil ni bukan takwil dengan hawa nafsu. Bukan takwil dengan akal, dengan nampak ke akal dah. Takwil mengikut bahasa. Bahasa Arab yang ada orang Arab guna yat makna kuasa. Kau kita bahasa Melayu dah. Budak tu lewat tangan aku je. Dia nak saya mana? Budak tu semua orang nak kapung ke jarak aku lewat tangan aku lah kau. Bahang kecek teluh kau. Mana? Sore tak teluh dah pas semua ke jarak makmu gaduh orang lewat tangan aku lah kau. Bahang kecek weh kali tu mu tak reti. Bukan tangan tu. Tangan makna kuasa. Gitu kan. Nak bahasa Melayu pun ada kecek. Kalau kita pakai makna betul-betul kan nyanyi. Jadi orang kecek gitu kau faham mo? Lewat tangan ku. Tangan besar mana tu? Lewat tangan besar mana tu? Boleh orang semua lewat tangan mu tu.
Allah tanggung sama no. Bukan tangan tu, bukan tangan anggota. Tangan ada kuasa. Ha tu apa tu? Ha tu dia panggil dalam orang bahasa Arab pun ada. Pasal apa? Dia buat salah kata tak kena di mana? Sebab Quran tu bahasa Arab. Jadi kita nak tafsir Quran gunalah kaedah bahasa Arab. Baru tak sesat. Gitu. Yang pentingnya kita tak nampak rupa Tuhan. Tuhan ni beranggota, berjihad, bertempat. Sebab itu bukan cara pegangnya kita ahli sunnah wal jamaah. Habis. Faidatun. Ini satu faedah. Wajib at-tahwali. Ingat molek ni, kita orang ada anak ni. Wajib at-tahwali. Wali mana tak orang jaga. Pak lah, ayah, bapa. Wajib po mengajar akal kanak-kanaknya, anak-anak dia. Ni asal ni. Asal ibu bapa wajib kena ngajar anak. Ngajar apa? Barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah. Kena ngajar. Jadi kita selaku tua dan anak ni wajib tak kita tua nak ajar anak yuti. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tak semua makhluk. Tu sifat yang wajib. Dan juga sifat yang mustahil, kena yuti lah. Kata hak ni bukan ni. Lemah bukan. Buta bukan. Tak mustahil. Gitu. Kena ngajar. Dan yang harus dan bagi Rasul dan semua sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil tak Rasul, harus tak Rasul. Sidik sungguh Rasul kena benar. Sungguh Rasul ni tidak buat maksiat. Rasul ni kena menyampai hak Tuhan royak. Lah betul. Rasul ni kena cidik bijak sakno, kena cidik pintar, cidik. Dan segala qawaid Islam. Qawaid Islam mana? Rukun-rukun Islam. Maknanya kena ajar semaya, kena ajar rukun semaya. Kena ajar cara-cara semaya. Kita selaku pak ni kena ajar anak. Demikian lagi wajib atas suami. Tok lelaki. Siapa itu? Apa itu ni? Wajib apa? Dia sebut suami kena ada isteri. Sore tak panggil suami. Ingat molek kita duk sore tak boleh panggil suami. Duk sore tak boleh panggil suami. Dia sebut suami ketika itu yang ada isteri. Di ruang tu dia panggil tupai-nupai. Sore Muhammad. Duk sore dia tak panggil ke suami. Boleh kahwin dengan Zainab. Baru timbul suami. Ayo. Namun jadi ada bites pula. Mana? Suami. Wajib apa? Mengajak akak isterinya. Mengajar bini kita tu. Kita nak duduk ngayuh saja tah dunia, di akhirat seleda. Kau anak. Bini kita kita nak duduk tah dunia saja ngayuh. Akhirat tu hidup masing-masing kita. Kita masuk syurga, bini kita masuk neraka kita. Tak boleh. Kena duduk sekali pada syurga bini kita ni. Berarti kita nak ajar ya. Kita tidak nak ajar. Teh tu. Mengajar bini. Dan makhdum. Makhdum ni mana tuan. Tok mulu. Mengajar akan khodamnya. Kalau ada khodam, kalau ada hamba. Tok mulu ni wajib kena ajar khodam. Kalau ni tak ada dah kita katanya. Dan penghulu. Penghulu ni atas tafsir tu. Penghulu mengajar akan hambanya, khodanya, atas tafsir. Akan demikian itu, demikian mana? Demikian itu perkara yang wajib atas Allah. Wajib bagi Allah. Mustahil tak Allah, harus bagi Allah. Mana sifat yang wajib? Sifat 20 lah kita kata. Wajib. Dan juga Rasul. Asal tanggung ngisi tu. Pas kita sibuk buat apa? Kita tahu, aduh, patut tak nak kerja. Kalau ajak anak tak boleh cari nafkah kita kata. Kalau anak ramai buat mana? Pak wajib siap tak nak buat apa. Hak tu kita kena betul tu. Kita kapal tempat kita nak betul buat mana ni. Lebih lepas tanggungjawab kita ni. Kita selaku wali, kita selaku orang ada anak ni, lebih lepas tanggungjawab syarat kita ni. Betul sebuah tadika. Yalah tu.
betul suara tadika. Tak tu? Jadi alih kerja kita ni jika ada tanggungjawab kepada seseorang. Wi madak ada dia. Kenapa ya? Sungguh kita nampak ya tu. Nah, kena gaji. Kita selaku ketua ni nemo duk ngajar, nemo make tanggungjawab kita. Hidup buat kerja. Tanggungjawab kita senang ngajar. Tiba-tiba ngajar tu orang lain main duk ngajar kaki kita. Kita nampak sungguh. Hak sungguh je lagu tu. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita sana tu. Pas kita tak ada sibuk. Dah sibuk nak cari rezeki, dah duk kerja duk apa. Ada sebahagian kelompok orang sanggup gerbai jiwa raga dah masuk ngajar kawan anak kita. Habis tu kita selaku ketua kena berpolitik mereka ni. Sebab itu tugas kita asal, bukan tugas mereka tu. Bukan tugas mereka tu. Mereka tu punya asal semak, sanggup gerbai. Habis tu kita kena faham situ tu, kena timur lah. Kerja kita asal. Bukan kerja cikgu. Bukan cikgu tadika. Cikgu tadika ni kita kata dia ambil hak kita. Habis kita kena menghargai dia. Sebab dia ambil tanggung kita tu. Tu kena banyak terima kasih dia. Kalau tidak kasih ya. Kita nak lepas ke tu? Dosa lah kita ni. Duk lepas budak duk sengok tabak tu. Bagi dunia lah ni. Dulu masa saya itu budak tak ingin jadi kaki makin kata si kaki ingat masa duduk kangar tu mana main jadi more jauh kata sika tak terika kalau atuk ni main makin dah dulu kalau ni tak main dah budak tak ada lah betul kita rasa pak tu ada tu lagi jadi duduk lah betul tadi lebih masa betul habis tu wajib dosa kita jadi suami pun suka. Pas suami tak siap aku kalau ngajar bini tak buat kerja. Aku retuk bening ngaji. ada orang nak ngajar kau kampung ni, mak bini ngaji. Ya asal kau jip kita. Pas kita tak ada kuat, tak ada masa nak ngajar. Bini kita tak tipu dah tau. Bak akidah tak mana lo. Tak erti. Pas kita gerak duduk tu, bini kita tak erti tu. Berat kita untuk lelaki ni. Pas kita tak ada masa, hambat pergi ngaji tu. Tu duduk ngaji sejik tu. Ini lagu tu sungguh. Dah kita tak puasa, suruh dia ngaji. Lagu tu. Dia kena pakat lah. Baru lagi hidup. Ya sebab semua tu tanggungjawab lakoi. Bukan benda mudah ni. Benda agama kena tanggungjawab. Beritahu ayat kau berat lagi. Tanggungjawab anak lagi, bini lagi. Banyak perkara. Pas tak ada. Pak kita ni ada tarika, kita jaga tarika tu di molek. Di molek. Buat apa? Ni kewajipan kita ni nemo ambil alih, ambil ganti. Bagi kita kena itulah. Kita kena menghargai itu tu macam mana? Kita jangan nak buat mudah-mudah. Sebab tanggungjawab kita. Begitu juga bini kita. Kalau bini kita tak erti dah apalah. Ya sebab dah. Ya isteri ni ya kesal pada anak. Kalau bini kita tak erti berat anak kita lagi, ya kita tak ada. Sampai kita tengok kena kata babo tu dia tak ada nak ajar anak dia. Kalau dia boleh mamang ngaji hingga dah anak tu dia molek anak abah. Kalau boleh mamang tak ngaji kasih dia anak abah, anak abah dia kosel dah. Babo tak leng. Aleng babo tu. Tapi dia mau makna tu mama tu tak ngaji. Nyanyi babo. Kalau dia boleh anak, ya anak dia wajib duduk dengan mama. Anak dia babo mekan. Babo mekan. Dia tak ada lah. Lepas tu mama tak ngaji, nyanyi anak. Mama kalau duit straight duit. Anak duit. Ngaji apa tak? Waktu dia jadi peling tu. Kalau mama ngaji, mama tu agak ada asah dah. Mama tu orang ada ilmu dah, yang lain. Yang lain. Anak bapa tu lain. Dia lain. Jadi belum nak jadi orang molek tu jadi mama dia nak rasa. Lepas dia molek tu barulah yang dengan ayah dia. Yang lagu tu molek ke. Kau ingat ke lagu tu? Dia bukan daripada ayah dia dah rasa. Dia tak ada. Kau duk ngajar tak akhir tu. Tak ada tu. Malai tolak kitab nak ngajar pagi tu malai. Tak ada.
Kalau atuk memang heret situ heret sini. Kalau mama tak ngaji, nyanyo. Nah, habis tu, nah itu kita suami tu ngajar. Nah, ngajar. Nah, isteri itu kena wajib peta suami. Habis. Bermula hakikat makrifah itu ni mula ni lagu mana makrifatullah saat ni musannaf kita katanya tak boleh nak kenal diri Tuhan sebab diri Tuhan ni tak ada siapa boleh kenal sebab diri Tuhan ni tak serupa dengan makhluk pas nak kenal juga sebab dia tak kenal ni tak boleh nah sampai pakai amalan pun Tuhan tak terima pas nak kenal guna ni ialah ni jawab bermula hakikat makrifatullah itu mana diri kenal Tuhan tu makrifatullah nak kenal Tuhan yo syarat wa huwal jazmu al muwafiqu lil haqqi an dalilin kita berat wa huwal jazmu al muwafiqu lil haqqi an dalilin itu makrifah artinya yaitu i'tiqa yang putuh pegang kejak putuh 100% yang muwafaqat bagi yang sebenar makna kita pakai kejak tu kena dengan hak sebenar lepas tu tak cukup lagi tak kata yang jadi dalil yang jadi mana serta ada dalil yang jadi dalil yakni serta ada dalil 3 kali pertamanya pegang putuh cerak 100%. Yang kedua kita pergi kejak dah tu kena hak sungguh. Yang ni tak kena. Lepas tu kena ada dalil 3 kali baru panggil makrifah. Lagu mana kita kata supaya kita kata pergi putuh. Pergi putuh supaya fok buza. Buza ni dia pergi putuh tu yang tak hukum dia. Oh, yakin 100%. Tapi kena tak dengan sebenar? Tak kena. Sebenar apa tu hal tu? Mai duk tepo-tepo kau dak semua belik. Duk tepo gitu duk dukih duk ramal, itu semua belik. Mana tak kena sebenar? Dia tak panggil makrifah. Supaya juga Kristian tu pergi tu hari 3 kejak ya pergi, kejak sungguh. Panggil dakwah tak jadi. Kau dia pergi tu kena dak dengan sungguh. Tak kena. Tu hepo 3 mai anak tu jadi membawa tu ilmu kita ngaji wahdannya. Deh. Maka tak panggil makrifah juga di sisi Kristian. Yahudi pula pergi tu hai atas rah cokoh. Yahudi pergi tu atas rah. Tengok lagi tak mana-mana lagu tu lah etikok Yahudi pergi tu hai atas rah. Pas dia kata pula tu hai atas rah tu pecah mazhab dia. Atas rah duk silo. Duk supaya ngawal macam-macam tu mazhab dia tu, mazhab Yahudi. Pecah pula. Tapi sepakat kok dia dari mazhab pecah-pecah tu duk tarah. Tu. Cuma betul duk tu. Lagu mana? Duk silo, duk takhisi, duk macam-macam tu khilaf nama dia. Pak kena dak ngerti tak kena, tak panggil makrifah. Kejak tu. Oh Yahudi kejak tu tarah. Tak gonyanya tak ada. Deh. Pak kena tak kena tak panggil makrifah. Dia nak panggil makrifah ni dia kena hak sebenar. Sebab kita Tuhan ada, sengerti tak dia? Serta ada dalil 3 kali. Cukup 3 tu dia panggil makrifah. Maka keluar. Musa ni kita kata. Dia nak hurai tak ni. Maka keluar dengan jazam itu. Keluar tu baik dengan kata jazam ataupun kejak ataupun putuh dia. Syok dan zon dan waham. Syok ni apa ya tahu? Maka makna syok syakun. Maka makna syok itu taraduk. Apa taraduk? Taraduk bahasa Arab. Bahasa kita ni wawih. Songcik songcai. Wawih. Itu taraduk. Antara dua pekerja
Bersamaan kedua sama. Sungguh ke faham? Sungguh ke faham ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Pada tu sama berat tu 50-50. Hasik. Tapi kita nak pergi kejap nusah tak boleh pergi weh. Dia nak mari saya mari. Nak mari saya mari. Nak mari dah. Goyak tak nak mari. Je masa pelebih dah ni. Nak mari saya mari. Kita duk tunggu dah ni. Nak mari saya mari. Nak mari mula. Kita tu tak saya mari, dia tak saya mari pun nak tinggal dah. Nak tinggal lah mau mari. Nak mari mula itu. Kita nak kata puluk janji dengan dia aku 9. So duduk situ. Siapa dah aku milih? Tak mari. Aku milih tengok. Nak mari saya mari. Cerak. Tu tak akil ada. Weh cerak. Pas kita nak pergi, namanya mari. Nak tunggu. Nama nasi habis tu pala kambing tu. Video ada kambing tu. Tu panggil 50 tu. Syok. Syok. Nak mari saya mari syok. Zon. Beda. Tiada berat salah satu daripada taulannya, taulan mana gunya. Taulan mana gu. Makna kata tak berat mana-mana daripada gu selagi tu. Gu larunya selagi itulah. Kita tak ada. Nak mari saya mari. Di antara mari dengan tak saya mari itu sama berat. Dan makna zon itu berat akan adanya dan ringan akan tiadanya. Ia janji nak mari. Pukul 9. Lepas tu pukul 9 lebih dah. Pukul 15. Matai. Mana ni? Nak kau mana? Benda tu yang mari tu. Yang mari tu. Mana kita berat lek mari. Masa lebih dah. Lek kawan ibu kita suruh tinggal dah. Tak ada dulu yang mari tu. Yang mari. Yang mari tu pun kita tak yakin juga tu. Tapi berat lek mari. Berat. Tu panggil zon. Zon. Dia panggil berat belah lek mari. Belah lek tak mari tu persen tu. Peratus sen. Panggil persen tu kurang. Habis kata ringan akan tiadanya ringin. Mana tak berat belah tu. Belah lek tak mari tu. Dan waham. Dan makna waham itu. Kok mana waham? Berat sebelah lek tiada. Gimana? Nak mari saya mari. Janji tak nak mari. Pakai tak mari. Tak mari lah tu. Memang waham. Berat lek tak mari. Dia janji nak mari. Pukul 9. Lepas tu pukul 9 tengah. Pukul 9 pak lek. Tak mari lah. Tinggal. Kita pun tak kata lagi pak. Tak kira orang yang mari saya mari. Jadi kita berat lek tak mari lah. Janji nak mari. Tapi pada masa kita kira berat lek tak mari. Tu dipanggil waham. Dan ringan sebelah adanya. Mana ringin sebelah lek mari. Lek mari tu masa apa? Masa tak mari lah. Tu buat tak akik ni apa ya? Kata rosak rama ni. Tu tak akik. Ngepek pula kita dari tunggu ni. Apa je katuk sorong. Kata masalah pula katuk sorong tu rosak ni. Tu tak akik. Tu. Maka semua 3 perkara tu lawa yakin belakang. Yakin ni cerak. Kalau mari cerak mari 100%. Tak mari cerak dia tak mari. Cerak. Maka bab akidah ni tak sah tu. 3 perkara tu. Syak, zon, waham. Tu hai kuasa tu nak main. Kuasa berkuasa dah. Tak leh tu. Duk main pergi aku tu. Tuhan ni support dak makhluk. Takut tak support kuasa kau tak support kuasa. Tak leh main aku tu. Dia tak leh lagi ikut tak sah tu. Kena wei cerak. Tuhan kuasa. Lemah bahal. Kak itu. Tuhan tak support makhluk. Support bahal. Wei cerak. Tu satu kata. Barulah sah pegangnya. Dia main Tuhan dengar lah kita duk kecek ni. Main kata. Tuhan nampak lah kita duk buat ni. Nyanyi. Dia main betul panggil tak sah pegangnya tu. Apa duk main syok ataupun zon atau wahai. Tak yakin tak leh bab ketuhanan tak leh duk main lagu tu. Yang lain pada bab fiqh. Bab fiqh. Kita katanya gapo?
Kita kata kita ni sentiasa tubik dua umuh ni wah mek semaya. Mek mai sok mula tubik umuh. Bo siapa bezoho? Aku jatuh ke maya. Jatuh ke maya. Duk kira jambe aku tak masuk. Tino tak ada lisih boleh orang tino. Duk kira ni. Dah kita mek pagi lagi. Tapi ada kita lagu tu lah. Ada kita ni pesen tubik wa umuh wah mek semaya. Mek maya umuh. Nak ali tubik wa mana ai maya dekat umuh. Ada mai maya. Lepas tu pergi masuk bel tu. Lepas litah. Dah. Nak umek. Masuk tak jatuh lagi mai dah. Dia kira apa hitam. Aku masuk ambil berapa kali tak masuk. Tepuh ketino tak lisih boleh ketino. Ketuk masuk. Dia baik ketuk. Dia baik tak. Akas semaya. Ya semaya tu keyakin dia zon. Ya zon. Tak apa lebih kau. Lebih kau tak apa. Dia kira asal ya tu baik wamuh mek semaya. Mana tu ya semaya yang ni mana ya dia kira celah tu tak ada banyak kara. Mana tu ya berat tak jatuh. Walaupun nama ketuk apa? Ketuk tak ketuk mai tu. Ketuk tak ketuk. Ketuk. Mana mai tu? Kira asal. Hak asal kan? Asal katanya ya mari ni tu ada semaya. Tu. Mana ketika tu ada semaya. Dia panggil zon. Tak apa. Pekah tak apa. Pekah je bina tak tu banyak ke? Zon. Tauhid tak leh aku tu. Akidah tak leh aku tu. Dia kena yakin kalau cacing dah. Itu hitam putih. Putih hitam. Lagu tu. Tak sema tak leh. Dah. Tu ilmu tauhid. Keistimewaan situ. Tak seda dah. Maka ketiga-tiganya itu maka ketiga-tiganya ketiga-tiganya itu dinamakan makrifah. Dah. Maka ketiga-tiganya mana? Maka ketiga-tiganya itu dinamakan makrifah. Tak kena. Dia kena gini. Maka ketiga-tiganya tiada dinamakan makrifah. Gitu. Dia panggil jatuh kelima. Maka ketiga-tiganya itu tiada dinamakan makrifah. Tambah tiada. Jelas. 3 perkara tu. Mana 3 perkara? Syak, zon, wahab. Kita buh situ. Maka ketiga-tiganya itu tiada dinamakan makrifah. Ada dompet ngaji dulu. Dah. Makna kata kena tambah tiada di dah. Maka ketiga-tiganya itu tiada. Bercelah tu kelima tiada. Dah. Tiada dinamakan makrifah. Tak boleh panggil makrifah. Maka hukum orang yang iktikad dengan demikian itu kalau kita iktikad rupa syak Tuhan kuasa ke tak kuasa? Ada baik tu? Tuhan dengar ke tak dengar? Tuhan ada ke tak ada? Dok mai tak atas, tak bawah, tak kanan, tak kiri, ada ke tak? Dok mai gitu Dok mai gitu Dok mai tu, ada ke tak ada? Mai tu. Lepas tu, kalau kita iktikad lagu tu, dia kena Musa ni kata, kafir, jadi kafir. Tak panggil orang beriman lagi. Tapi berat bak tauhid ni. Bak tauhid kena yakin. Tiada dinamakan arif. Tak boleh nak panggil orang makrifah. Makrifah pun betul. Sampai tu kita tu buza. Dia pergi kejap. Tak kong dia tu. Tak kena. Kafir dah. Kali dia pergi tak juga. Mana kata dia kena kejar. Dia kena kejar. We yakin 100%. Tapi we ingat dia mau pergi. Bukan nak kata supaya orang nak pergi tu tahrah. Dia mau tahrah tak ke mana? Kalau kita tanya 3 soalan, 3 jawab
Tak letak. Tahrah atas tangan no, atas pula dah. Atas tangan, atas ada makan adami hok mano tak tahu so. Tak letak juga Pahala turut kaedah hok kita ni dia tak boleh makrifah lagi tu. Sebab dia tak yakin. Duduk le langit, fis sama' ko ala arsy, le langit ko atas arah. Tak cerai juga. Le Quran bagi dua okey. Fis sama' pun ada, ala arsy pun ada. Kalau hadis jariah tu fis sama', le langit. Ayat Quran ala arsy istawa hok mana so? Pening juga orangnya. Kalau kita teka tanya, jadi kocok orangnya. Jadi syok. Tak okay. Le langit ko tarah, kita tu mana so? Siap. Pas tarah atas aku. Atas bagi kita sila atas kisi ni. Hai bukan, pas bagaimana? Dia hurai gitu. No ya, no wina tu boleh royak juga. Atas lagi atas. Arah duk sini atas lagi. Atas lagi taruh mana? Macam-macam hurai tu. 10 orang jawab. Tu no ayat katanya duk tak tetap. Pas kalau turut kaedah kita ni tak boleh panggil beremail lagi berat. Tapi kita tak kupur Tapi nak kata berat lah pergi lagu tu. Pergi tak letak tu. Habis tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni ada akidah cuci. Tuhan ada tidak bertempat. Sudah. Habis cerita. Tak nak soal apa. Tidak bertempat. Sebab tempat baru. Tuhan baru jadi ya tempat. Beda. Dan keluar dengan kata muwafiq lil haq. Dalam takrif bahasa Arab tu. Nak keluar tu baik hak muwafiq lil haq tu apa? Jazam yang tiada muwafaqah bagi yang sebenar. Kejap tapi tak betul hak sebenar. Maka tiada dinamakan makrifah. Tak boleh panggil makrifah. Kalau pergi kejap tak betul hak sebenar. Supaya Nasrani pergi tu tiga, Yahudi pergi tu tahrah, Buza pergi tu okong kita katanya. Pas nama apa? Hanya dinamakan dia yang ikan seorang pergi kejap tak betul sebenar tu. Jahlun murakkabun. Berat. Jahil murakkab. Berat kali dah orang jahil murakkab ni. Yakni bersusung jua jahil. Jadi jahil dua kali. Berat. Ya jahil dua. Jahil basi, jahil murakkab. Jahil basi gua nak supaya kita orang awal ni. Dia mau tahu tak tahu. Hak tu biasa ya tu. Erti tak erti. Dia mau erti tak erti. Tahu tak tahu. Seni tu. Dia panggil jahrun basit. Hak tak senyo tak tahu buat tahu. Hak tak tahu buat tahu. Hak ni bahaya ni. Orang lagu ni bahaya oleh masyarakat ni. Dia panggil jahil murakkab. Jahil dua kali. Jahil dua kali berat kali. Mana susun jahil? Pertama, jahil akan hakikat suatu. Dia tak reti ni benda tu. Dia tak tahu apa dia kata benda tu. Pergi buat kecek. Kalau duduk dia tak apa. Dia mengata reti tak reti. Seni. Seni. Dan dia bagi jahrul basit. Jahrul basit tak bahaya. Biasa. Waktu ada manusia lagu tu. Manusia bukan semua lain. Hak tak tak reti buat reti. Dia panggil jahil murakkab. Apa panggil jahil murakkab? Yakni bersusung dua jahil. Jadi ada dua jahil atas dia. Pertama, jahil ia akan hakikat suatu. Ia tak kenal ni benda yang kecek tu. Benda yang kecek, duk sarah tu, ia tak kenal ni sungguh. Dan kedua, jahil ia akan dirinya itu jahil. Ia tak khabar kata dia tu jahil. Hidup fasa kata pandai. Ni panggil jahil murakkab ni. Supaya kita kata orang duk ceramah, duk mengajar, kita kata tak mana tu lah. Kadang-kadang tengok ada orang duk mengajar. Tak boleh baca kunut. Nabi tak baca kunut. Berarti dia duk ngaji level. Sambil dia duk ceramah tu, dia duk ngaji level. Baru kita tengok apa? Ni ada satu kitab Sunan Abi Daud. Bak Nabi berkunut. Kok mana pula? Belum pada temu tu nahau dah. Tak boleh aja kunut. Beda Nabi tak aja kunut. Hadis tak warik macam-macam. Bak pergi buka kitab. Ada ni hadis baca kunut. Baru tahu.
Dia tak khabar kata dia tak reti. Dia tak khabar. Akhirnya akhirnya reti. Dia khabarlah kata dia tak reti. Dia tak ngajar, reti. Buat anda buat soal tu duduk ngajar sambil ngaji level dah. Dia ngajar, dia buka iPad, lepas tu duduk cari letter naik. Dah. Duduk cari tak ngajar level. Temu. So lagi dah ada tu. Betul kan? No je ngajar. Temu tu hanya kamu cari Nabi tak ada. Ya kita mengatakan Nabi tak ada kunut ni sebenarnya. Payah ya. Orang kunut, orang ngaji, orang apa? Orang duk kunut tu tak ada sunnah. Tak ada sunnah. Mana tak kita ada sunnah lah. Payah ketemu lah. Satu kitab ada bak kunut. Bak Nabi kunut panjang penuh ada Nabi kunut. Baru temu. Ya tahu. Kalau gitu orang yang duk kunut mek dari sini, mek dari situ. Dia tak tahu kan. Tu dia bagi bahaya kalau ni, dia tak khabar kata dia tak tahu kan, dia nak ceramah nak sarah. Lepas tu bagi temu tu dia pas suara lagi dah. Tu dia bahaya. Suara lagi kata orang kunut beda tu. Berat dah. Berat tu. Dia panggil jahil murakkab. Pas orang lagu ni biasa nak kritik tak boleh ni orang baik ni. Boleh kata tak kena tu. Dia malu ke. Dia nak tegur tak boleh kalau lagu ni. Fak jahil murakkab nak tegur tak boleh. Dia lain pada fak jahil basik. Jahil basik seni. Kerti tak kerti, tak kerti. Tahu tak tahu. Lepas tu royak ni dia terima mudah-mudah. Dia panggil jahil basik. Pokok pertama ni. Ya kita semua maklum. Ada pak tak tahu. Tak tahu tengah aku tak tahu. Kerti tak kerti tak kerti. Pandai tak pandai. Dia panggil jahil basik. Jahil basik ni biasa tak bahaya. Adat manusia lah gitu. Tak jadi kaib. Jahil basik tak aib. Bukan benda buat kita malu ni. Biasa ya kita ni. Hak tak sen jahil murakkab tu malu tu. Ni mau tahu belakang berat je ni. Punah. Hak ni orang jahil lagu ni di akhirat esok ketika Nabi jalan Mi'raj lah. Nabi temu satu golongan buting si. Buting bibi mulut berak. Buting lidah. Nabi tanya, siapa golongan ni ya Jibril? Jibril katanya ini golongan umat Tuhanmu yang mana ketika atas dunia tu wahai buat pecah belah. Wahai pecah belah. Jadi makna dia tak pandai gaduh nak royak kat orang. Tahu tak kata gaduh nak royak di fitnah habis orang. Dah buat pecah belah orang ni lah ni akibat dia. Makna orang buat pecah belah orang ni setengah daripada dosa besar. Ya kita ni kena satu. Tiba-tiba kita pergi pecah belah. Dan iaitu seperti jazam Nasara dengan tiga Tuhan. Dia pergi tiga Tuhan ni. Tiga Tuhan ni mana kata jahil murakkab lah dia kejap. Dan berkata mereka itu Nasrani bahawa Allah Ta'ala itu yang tiga daripada tiga. Tuhan tiga daripada tiga. Beliklah kau. Dinamakan bapa dan kedua anak iaitu Isa dan yang ketiganya ibu iaitu Maryam. Tiga tu dah Siti Maryam ketika Siti Maryam dengan anak tu fok kaum dia tu tebik dua kelompok. Bona Siti Maryam beranak Nabi Isa tu. Anak Nabi Isa tu tiba-tiba Nabi Isa boleh kecek. Nabi Isa boleh kecek kecil. Tu dua kelompok. Kelompok pertama kaum Israel dia kata Siti Maryam ni zina. Nabi Isa tu anak zina. Berat. Jadi Rasul dia dituduh zina. Sampai tu fok Yahudi dia tak turut fok Nasrani. Dia tak turut fok Nasrani. Sebab apa? Nabi Isa di sisi Yahudi anak zina. Nasrani pula dia bagi guna Nabi Isa tu anak Tuhan. Belik belaka. Kau teruk kan? Kita tak. Kita Nabi Isa ni Rasulullah. Seorang pesuruh Allah. Kita ni tengah. Yahudi Nabi Isa anak zina. Berat. Keji. Mari Nasrani Nabi Isa ni anak Tuhan. Dia telajak kunjung sampai jadi anak Tuhan. Kita tak. Kita orang Islam ni Nabi Isa ialah salah seorang rasul yang wajib kita kena pergi. Seperti mana rasul boleh orang tu. Mana bukan supaya anak zina, bukan siapa taat di Tuhan tak. Nabi Isa ni rasul, manusia.
Tapi Tuhan beri pangkat dia jadi rasul. Dah. Kita duduk situ. Nasrani dia kerjaan. Dia kerjaan ni. Maka Nasrani ni panggil jahil murakkab. Dia ngajar kok dia. Bukan Tuhan tiga. Dia tak khabar kata dia Tuhan sungguh lagu mana. Nah, Tuhan ni tunggal. Lepas tu, dia tak khabar kata dia tu jahil. Dia tak khabar kata diri dia tu jahil. Dia panggil jahil murakkab. Kalau duk ngajar ni, duk ngajar kawan nak cucu dia, dia turun mari. Pergi Tuhan tiga. Habis dia main kangking tu. Main kangking tu maknanya kata isyarat. Isyarat kata Nabi Isa tu nemo bunuh. Padahal Nabi Isa naik langit dah. Hak bunuh tu, hak dibunuh masa tu Tuhan buat rupa. Kaum Bani Israel hak masuk mula-mula lai umuh tu. Ya Nabi Isa lari masuk lai umuh. Jadi rapat din rapat nak lari tak boleh dah. Kalau kita kena rapat lah. Maka malaikat Jibril akan naik. Maka orang yang masuk mula-mula tu Tuhan tukar rupa nak meh Nabi Isa. Bohong ramai mari tu dah. Ni ialah dah Nabi Isa bunuh. Ya tak bukan. Mana tak ngarah. Tapi ya ada sore lah tu. Tak ada orang lain. Lepas ni orang lain yakin lah Nabi Isa lagi masuk lah tu. Lepas bukan kat mana ialah dah bunuh sampai tu. Hak mengaku kata Nabi Isa nak Tuhan itulah mik mayat dia. Tak bukan getak kita. Soalan tak kamu dak lah. Tu dia panggil memang kangking tu. Pak Dahak tu. Cerita Pak Dahak tu. Soalan termanyak anak Tuhan hormat. Anak Tuhan. Budak lah. Di sini dah. Habis kat tu insya-Allah kita mufti kat ni masih lagi duk cara Pak jahil murakkab. Dan seperti jazam majusi dengan dua Tuhan. Yang pertamanya asing ia dengan mengerjakan kebajikan namanya Yazdan dan Nur iaitu Allah. Kamu dia kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Allahumma arzuqna futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.